Kepada adik-adik Gen Z, tak nak cerita tentang kewangan, jimat-jimat tak ada. Pagi ni awak nak cerita tentang tips memilih pasangan. Tips rumah tangga tak boleh lah. Abang Mano belum layak lagi nak bagi tips rumah tangga. Tapi memilih pasangan insyaAllah layak sebab Abang Mano dah 12 tahun kahwin. Disclaimer, ini hanyalah usaha kita sahaja. Memang ada orang yang diuji dengan mendapat pasangan yang tak baik. Walaupun dia rasa sebelum kahwin pasangan tu dah okey dah. Betul, itu memang kita tolak tepi. Itu ujian untuk dia, okey? Tapi kita yang belum berkahwin ni, kita yang sesemua yang belum berkahwin ni, ini adalah tips untuk korang untuk memilih pasangan sebelum korang bercinta dengan orang tu. Disclaimer lagi, takutlah netizen ni macam-macam kan. Okay, tolak tepi lah. Memang betul lah agama, solat, lima waktu, sesemua tu. Ni kita nak cakap nilai-nilai manusiawi, okey? Nombor 1, jangan kahwin dengan orang self-centered. Ya, bahaya. Self-centered ni maksud abang tak kisahlah lelaki ke perempuan. Maksud abang Mano adalah semua benda dia punya pusing semua berpusat pada dia. Dari segi emosi ke semua. Semua emosi dia je yang paling emosi dia. Semua dia. Semua dia je. Jangan kahwin dengan orang self-centered. Serius janji. Janji jauhi orang self-centered. Sebab alam perkahwinan ni dia lambat lagi nak self-centered. Bila nak kalau ada anak, nak ada dah kahwin nanti kita nak ada anak kan. Nak jadi ibu bapa ni kita kena berkorban, kita kena selfless. Kalau dia tu self-centered, semua dia tentang perasaan dia, semua tentang dia je, lambat lagi. Lari dik. Nombor 2, bila kau berkawan dengan dia kan, kau rasa senang hati. Jangan ni tidak tentang rupa. Dari segi perangai dia, menyenangkan hati kau, memudahkan urusan kau, tak banyak hal. Dia macam very easy lah, very easy. Dia menyenangkan hati lah. Sebab kunci berkahwin ni, kita nak berkahwin dengan orang yang menyejuk hati, menenangkan jiwa kita, memudahkan urusan, yang senang-senang saja. Kalau ketika kau berkawan dengan dia tu pening kepala, macam hal ni, tak kisah lelaki ke perempuan. Kalau lelaki bersama, kalau dia macam banyaklah pening kau percayalah cakap awak nanti bila dah kahwin 3 kali pening. Betul. Sebelum duduk serumah kau jumpa seminggu 2 kali. Kau jumpa seminggu sekali pun kau pening kan? Kau duduk sebantal. Kau duduk sebantal kau akan 13 kali pening. Jangan kahwin dengan orang yang memeningkan kepala, janji. Kahwin dengan orang yang macam simple, relax, tidak memeningkan kepala. Kalau pening-pening kepala ni baju macam drama ni, bila jangan lari dik. Last sekali adalah kahwin dengan orang yang biasa-biasa. Biasa-biasa ni bukan maksud makna dari segi rupa ke apa. Biasa-biasa dari segi segala benda lah. Dari segi banyak hal, dia biasa-biasa saja. Maksudnya dari segi perpakaian, dia pun tak over sangat. Dari segi perangai, tak over sangat. Semuanya dia biasa-biasa je. Dia chill lah. Kahwin dengan orang biasa-biasa ni insyaAllah. Hidup kita senang. Kita pun kenalah jadi reflect yang terbaik juga. Ini kalau kita nak memilih pasangan, pada awak cari yang biasa-biasa. Sebab kalau kau cari yang semuanya luar biasa, dia akan jadi 2-3 kali ganda luar biasa. Janji. Above all, carilah yang beragama dan carilah orang yang sayang mak ayah dia. InsyaAllah akan berjaya. Bye-bye. Assalamualaikum.